Abang duduk Johor, kebun dekat Kedah kan. Boleh pantau menggunakan CCTV ni. Menggunakan solar, tak payah pakai wifi. Dia ada SIM card dia. SIM card dia sebulan RM10. Kalau setahun tu dalam 100 lebih je. Dia punya view ni, nampak ni handphone ni, saya dah connect dah, nampak tu. Dia punya ni memang clear Itu night vision dia. Lepas ni kalau duduk dekat rumah ke kan, kita boleh pantau menggunakan CCTV ni. Tak cukup CCTV ni, siap ada lampu solar guys. CCTV ni dia ada 3 1, 2, 3 kamera. Kita nak snapshot boleh, nak bercakap boleh. Test 1, 2, 3. Nampak tu, dia ada intercom. Bila ada benda yang mencurigakan ke apa ke, kita boleh guna intercom. Yang ada buka campsite ke kan, tak ada kat campsite, boleh gunakan intercom ataupun CCTV ni lah. Lagi satu kat sini, kita tengok nak onkan dia punya lampu ni. Ada mode manual ataupun auto lah. Kita onkan tengok nampak cerah tak cerah memang terbaik lah. Kita offkan, kita onkan balik. Nampak memang puas hati lah. Lepas tu kat sini korang boleh onkan dia punya motion tracking guys. Bila korang onkan, segala pergerakan tu CCTV ni dia akan ikut tau. Kiri boleh, kanan boleh, manusia ke binatang, apa-apa objek yang bergerak, dia akan follow guys. Jadi CCTV ni memang jimat tanpa menggunakan elektrik. Dia menggunakan solar. Lepas tu hanya menggunakan SIM card saja.